Kalau pekerja dia lakukan gangguan seksual, adakah pekerja tersebut boleh dibuang kerja terus ataupun dia kena bagi amaran dan sebagainya? Okey, pertama sekali kita perlu tahu bahawa gangguan seksual ni adalah satu kesalahan yang berat, serius. Hingga kan dalam Akta Kerja 1955 pun ada seksyen khusus berkenaan dengan gangguan seksual ini sahaja. So apa sebenarnya gangguan seksual ni? Gangguan seksual ni dia apa sahaja bentuk tindakan oleh pekerja kepada pekerja lain. Dia tak kira lah laki dengan laki ke, perempuan dengan laki ke, laki dengan perempuan ke, perempuan dengan perempuan ke, dia tak kisah semua tu. Asalkan ianya berbentuk seksual seperti sentuhan, maknanya dia pegang, ataupun berbentuk lisan, maknanya dia mungkin dia keluarkan kata-kata lucah, ataupun dalam bentuk bukan lisan. Contohnya dia duk kenyit-kenyit mata ke, kan, buat muka kan sikit, ataupun dalam bentuk visual, dia tunjuk gambar-gambar yang tak senonoh, ataupun dalam bentuk emosional, contoh, ataupun psikologi. Contohnya dia ajak pekerja lain tu yang untuk macam contohnya ajak pergi makan sama lah, macam ajak dating lah. Okey, semua itu boleh dikira sebagai gangguan seksual dan ianya adalah satu salah laku yang berat. So sekiranya kalau ada seseorang pekerja didapati bersalah, maknanya majikan masih kena buat siasatan dan sebagainya. Dan kalau pekerja itu didapati bersalah, okey, mereka boleh dikenakan hukuman yang berat, termasuk pemecatan ataupun pembuangan kerja. Oleh itu, berhati-hati dengan cara pergaulan kita.